Sekarang ni semua benda nak manis. Makanan manis, minuman manis, semuanya nak rasa manis sebagai satu nikmat. Tapi, bila kita makan dan minum ikut nafsu, sampailah satu tahap kita tersedar, terkena penyakit kencing manis. Masalah penyakit saya ni lah diabetes lah. Detect bulan 8 hari tu. Bila kita tahu menghadapi kencing manis, masih lagi ada orang amalkan makan manis dalam menu harian mereka. Makan dan minum tu macam kalhonao je. जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. Ibarat macam makan tiada hari esok. Dia memang suka benda manis. Pagi Nescafe tarik, tengah hari Nescafe ais. Dulu memang pagi Nescafe, tengah hari pun bantai Nescafe ais kan, malam sekali lagi ada tiga cawan dah. Bagaimana perasaan Encik Junaidi bila mengetahui dirinya menghadapi kencing manis? Dia dapat tahu yang kita punya kencing manis dah sampai tinggi 15 kan. Oh, ini tak boleh ni. Sampai saya jumpa doktor dah kata awak kena makan ubat ni. Bila dah makan ubat ni, kita dah start bergantung pada ubat lah. Malaysia menyaksikan populasi diabetes tertinggi di Asia, juga antara yang tertinggi di dunia. Di Malaysia, lebih 5 juta manusia hidup dengan diabetes. Sesetengah tak tahu pun mereka ada penyakit ini. Gula tinggi yang tak terkawal merosakkan organ perlahan-lahan seperti saraf, buah pinggang dan jantung. Pencegahan utama yang paling penting adalah kawal gula anda. Diikuti gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat dan pemulihan semula jadi secara fitrah. Saya hadapi diabetes. Kencing manis saya tinggi lah. Tinggi 15 kan. Oh, ini tak boleh ni. Sampai saya jumpa doktor dah kata awak kena makan ubat dah ni. Kita dah start bergantung pada ubat lah. And then saya dulu ni pun perokok juga. Saya rokok. Memang daripada tahun lepas paru-paru ni rasa macam berat sikit. Kesan kita merokok dulu, masalah macam paru-paru, dia pernafasan yang macam tak cukup. Dia memang suka benda manis. Pagi Nescafe tarik, tengah hari Nescafe ais. Dulu memang pagi Nescafe, tengah hari pun bantai Nescafe ais kan, malam pun sekali lagi ada tiga cawan dah. Satu hari dulu lah. Orang kata itu dah tinggi dah kan. So, jadi kalau kita nak baik, kita kena keluarkan benda-benda tu lah. Macam toksik tu lah. Masa saya jumpa Hakim Mai tu hari pun, dia kata dalam badan saya ni memang banyak toksik lah. Ramai antara kita rasa sihat. Namun, dalam jasad, gula sedang membunuh dari dalam. Kita rasa biasa, padahal ia luar biasa. Merosakkan sel, organ dan sistem badan perlahan-lahan. Sampai satu hari, bila doktor kata kena potong kaki, barulah kita nak sedar. Cuma ketika itu sudah terlambat. Memang benar kata pepatah, bagai musang berbulu ayam. Nampak biasa, sedangkan ancamannya amat berbahaya. Saya akan terangkan bagaimana kencing manis menyebabkan risiko pemotongan kaki. Pertama, gula dalam darah terlalu tinggi. Lama kelamaan, ia merosakkan salur darah dan saraf, terutamanya di bahagian kaki. 2. Saraf rosak juga dikenali sebagai neuropati. Pesakit mula hilang dia rasa, jadi luka kecil pun tidak perasan. Nombor 3. Peredaran darah menjadi lemah. Darah lambat sampai ke kaki menyebabkan luka sukar sembuh. 4. Jangkitan mula berlaku. Bila luka tak dirawat dengan betul, bakteria masuk dan mula merebak. 5. Tisu sudah mula mati, juga dikenali sebagai gangren. Gangren ini adalah keadaan di mana tisu kulit kaki menjadi mati akibat kekurangan bekalan darah, menyebabkan gejala seperti perubahan warna kulit, iaitu merah, hitam atau ungu, kebas, bengkak dan kerosakan kulit. Kaki yang terjejas boleh menjadi kering dan mati, dikenali sebagai dry gangrene, atau terinfeksi oleh bakteria, juga dikenali sebagai wet gangrene. 6. Langkah terakhir adalah pemotongan kaki untuk mengelakkan jangkitan merebak dan menyelamatkan nyawa pesakit.
Saya ada buat painting. Memang painting ni kita spray ni walaupun kita pakai mask yang biasa pun dia masih lagi kita hidu. Rasa macam benda dah lama lah. Lama duduk dalam badan saya ni. Saya jumpa Hakim Mai tu hari pun dia kata dalam badan saya ni memang banyak toksik lah. Benda ni makin lama simpan dalam badan kita kan. Jadi untuk kita nak memulihkan badan kita ni, kita kena keluarkan lah benda tu. Bila kita nak tidur ni, saya banyak minum air. Sebab kalau orang kencing manis ni, dia mendahaga. Saya ni pun bukan setakat diabetes saja. Saya paru juga. Pak Hakim pun cek saya punya paru ni ada masalah juga. Saya dulu bekas pesat rokok juga lah. Dengan saya kerja dengan kilang, dia banyak kimia lah. Banyak kawan-kawan saya pun ada yang jenis diabetes. Dia orang makan ubat, dia nak turun, dia cek darah dia nak turun, dia makan ubat lah. Kalau tak makan ubat, dia punya gula dia tak turun. Kenapa penting untuk kita kenal tahap bacaan kita? Ia adalah penting untuk kita tahu kita berada di tahap mana, sama ada normal, pra-diabetes atau diabetes mellitus. Secara dasarnya, untuk bacaan normal, bacaan gula 6.0 dan ke bawah. Untuk pra-diabetes, bacaan gula 6.1 hingga 6.9. Untuk diagnosis kencing manis, bacaan gula 7.0 dan ke atas. Dan untuk pesakit kencing manis yang mengalami kencing manis yang tidak terkawal, bacaan gulanya lebih dari 14.0. Sebab itu penting untuk kita kenal tahap bacaan kita. Lagi awal kita kawal, lagi besar peluang untuk kita elak komplikasi yang serius. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyedarkan kita agar jangan sekali-kali melanggar fitrah yang Allah tetapkan. Dan bila seseorang mula mencari jalan kembali kepada fitrah, di situlah pintu hidayah terbuka. Sebelum Encik Junaidi datang ke Ibnu Sina Wellness, isterinya sudah lebih dahulu menjalani rawatan di sini. Dengan izin Allah, kesihatannya pulih semula selepas mengikuti rawatan di Ibnu Sina Wellness. Melihat perubahan itu, Encik Junaidi mula yakin. Dan dengan sokongan isteri tercinta, beliau akhirnya mengambil langkah berani hadir ke Ibnu Sina Wellness untuk memerlukan perjalanan kembali sihat bagi penyakit kencing manis yang dihidapinya. Sebelum ni, wife saya, dia pun buat rawatan kat sini. Dia buat rawatan tahun lepas, memang saya ikut dia lah. Pada November 2021, saya mulakan rawatan overhaul body. Dia mengalami retroverted uterus, iaitu rahim terbalik. Bila datang head, dia sakit, dia macam stres. Doktor kata pun, awak kena boleh makan painkiller ataupun makan ubat untuk release muscle pain je. Tak ada ubat dah untuk saya. Bila pain tu Alhamdulillah, setiap bulan datang macam biasa. Alhamdulillah, sakit yang 25 tahun tu, minggu lepas saya period, saya tak sakit. Saya boleh bekerja macam biasa. Itu adalah satu nikmat yang kita 25 tahun kita bawa penyakit tu kan. Alhamdulillah, bagi saya, itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau Ibnu Sina ni, dia punya teknologi ni fitrah. Dengan izin Allah, saya diberi peluang untuk buat rawatan dekat sini lah. Baguslah rawatan ni. Sebelum ni, beliau ada juga ikut program NLC. Dia pun dah teman saya berubat di sini sebelum ni. Dan pada bulan 8 hari tu, beliau disahkan menghadapi diabetes. Takkan nak makan ubat kan? Sebab kalau makan ubat dia akan berterusan nanti. Datang ke sini, ke Ibnu Sina Wellness untuk dapatkan rawatan. Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Setiap langkah untuk ubah gaya hidup memang satu peluang emas. Tinggalkan manis, ubah rutin, walaupun mula-mula terasa cabaran. Setiap usaha kecil membawa kepada perubahan besar yang memberi nikmat pada kehidupan. Saya dah 3 minggu buat rawatan overhaul body ni. Kalau segi progres, ada banyak perubahan lah.
Kencing manis pun saya daripada 12 dah pernah turun paling rendah 8. Pagi-pagi gula dia 8. Sebelum ni dapat detect 12 kan. Sekarang dah 8. Jadi macam nampak, kat situ pun nampak sikit dah dia punya perubahan tu ke arah yang lebih baik kan. Bacaan tu menurun lah. Dalam 2 minggu emosi saya agak stabil, agak cegah lah sebab saya pun dah start berpeluh. Pemakanan kita dengan pembuangan lancar lah. Kita punya badan rasa ringan, tak cepat penat. Aktif lagi lah untuk kita nak buat kerja-kerja lain kat rumah lah. Dia nampak macam badan kita ni lebih fresh, jadi segar. Penat tu dia tak seteruk penat yang sebelum saya buat overbody lah. Makanan pun saya jaga, gula memang saya tak minum lah. Cara saya berfikir lebih tenang. Saya tak kelam-kelabut lah, maksudnya lebih positif. Permasalahan tu ada improve. Dulu macam rasa ketat lah, kita boleh bernafas kan, macam ketat dia. Sekarang ni dia nampak lancar lah. Ada beza lah, lebih ringan lah cara kita bernafas tu. Dulu drive penat, balik kampung ke, pergi travel penat. Sekarang orang kata balik travel pun okey lagi. Badan rasa steady lagi. Lihat perubahan Encik Junaidi. Badan sihat, tidur nyenyak, semangat lebih bertenaga. Dia boleh lari, boleh solat dengan mudah dan yang paling penting, hatinya tenang. Ini bukan sekadar tentang badan yang sihat, tapi tentang hidup yang lebih bahagia, lebih tenang dan lebih gembira. Bukan sekadar kawal gula, namun ia melalui pendekatan tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin. Model perubatan oleh KKM dan WHO sebagai rawatan holistik berdasarkan biopsychosocial spiritual yang berasaskan kanun perubatan Ibn Sina. Inilah bukti. Bila kita mula jaga diri dan ikut cara semula jadi, transformasi yang nyata memang boleh berlaku. Kalau beliau boleh, anda juga boleh. Kejap. Nampaknya Encik Junaidi ingin pesan sesuatu kepada anda semua. Jom kita dengarkan. Kunci dia, kita nak kekal sihat, kita kena ubah gaya hidup lah. Segi makanan yang melanggar fitrah tu, kita elak lah. Bagi saya, perubatan secara Ibn Sina ni bagus. Lakukan proses penyembuhan melalui semula jadilah. Dia merangkumi keseluruhan proses dia tu. Ada rasa masalah, boleh datang kaunseling dululah. Dan dengan situ mungkin kita akan nampak mana kita sebenarnya. Saya sangat berbaloi, alhamdulillah. Satu rawatan untuk keseluruhan badan kita, bagi saya berbaloi. Dia punya rawatan holistik. Holistik itu maksudnya jasad, jiwa, akal, roh. So kita akan betulkan semua cara kita berfikir yang mengganggu jiwa kita, akan mengganggu jasad kita juga kan. So datang ke sini, cuba. Saya rasa macam saya sangat recommend lah.